Untuk SARA 2026, ada yang bakal menerima bayaran kurang daripada amount yang sepatutnya. What? Seperti yang telah pun dikeluarkan jadualnya. Yang ini mungkin ramai yang tak faham, mungkin ramai yang tak perasan. Dalam video pada kali ini, Amin akan rungkaikan, Amin akan ceritakan perincian berkaitan dengan perkara ini untuk kefahaman anda di luar sana. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Ebi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, untuk SARA 2026, sekarang ini berbaki beberapa hari saja lagi sebelum kita habiskan tahun 2025. Lepas tu dah masuk ke tahun 2026 dan bayaran bulan pertama SARA 2026 bakal dibayar pada bila-bila masa saja pada bulan Januari 2026. Okey, seperti dinyatakan di awal video sebentar tadi, Amin pasti ramai yang tak perasan berkaitan dengan perkara ini, yang mana akan ada sesetengah pihak yang bakal menerima jumlah keseluruhan SARA 2026 kurang daripada amount yang telah pun dijelaskan, dikeluarkan jadual sebelum ini. Okay, sebelum itu Amin nak tunjuk berkaitan dengan informasi terkait dengan SARA 2026 yang mana siapa sebenarnya yang layak untuk menerima SARA 2026 ini. Jika dilihat daripada informasi yang telah pun dikeluarkan dalam soalan-soalan lazim, anda boleh lihat di situ dengan jelas pemohon STR 2026 berstatus lulus. Ingat tu, pemohon STR 2026 berstatus lulus yang telah disahkan daripada data miskin tegar dan miskin e-kasih layak SARA 2026 berjumlah RM100 ke RM200 setiap bulan bagi tempoh 12 bulan iaitu Januari sehinggalah Disember 2026. Kemudian manakala kadar untuk semua pemohon STR 2026 yang berstatus lulus kategori isi rumah, bujang dan warga mas tiada pasangan selain e-kasih layak RM50 ke RM100 setiap bulan bagi tempoh 12 bulan Januari sehinggalah Disember 2026. Okay, untuk mengetahui dengan lebih terperinci amount setiap bulan yang bakal diterima mengikut kategori-kategori yang berlainan, anda boleh lihat jadual yang Amin tunjukkan sekarang ini, yang mana tertera dalam jadual ini untuk isi rumah bagi yang berstatus miskin dan miskin tegar e-kasih menerima RM200 setiap bulan daripada Januari ke Disember, jumlah keseluruhan RM2,400. Selain daripada e-kasih miskin ataupun miskin tegar menerima RM100 sebulan untuk kategori isi rumah ini, bermakna jumlah keseluruhannya RM1,200. Okay, untuk kategori warga mas tiada pasangan yang berada dalam data e-kasih miskin ataupun miskin tegar menerima RM150 setiap bulan dengan jumlah keseluruhan RM1,800 Januari ke Disember. Kemudian untuk bagi mereka selain daripada itu, untuk kategori warga mas tiada pasangan ini menerima RM50 setiap bulan, jumlah keseluruhan RM600. Okay, untuk bujang 21 ke 59 tahun kalau berada dalam data e-kasih miskin ataupun miskin tegar menerima RM100 sebulan Januari ke Disember, bermakna jumlah keseluruhan RM1,200. Selain daripada itu, untuk bujang 21 ke 59 tahun ini menerima RM50 setiap bulan dengan jumlah keseluruhan RM600. Okay, Amin nak bawa anda untuk melihat nota di bahagian bawah itu, yang mana amount kelayakan SARA 2026 adalah tertakluk kepada masa permohonan STR 2026 diluluskan. Amin ulangi, amount kelayakan SARA 2026 adalah tertakluk kepada masa permohonan STR 2026 diluluskan. Okay, dan anda boleh lihat sedikit kenyataan lagi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sil Dalam Negeri ini, yang mana tertera amount kelayakan SARA 2026 adalah tertakluk kepada fasa STR 2026 diluluskan. Sekiranya permohonan STR diluluskan mulai semakan fasa 2 ataupun fasa 3 ataupun fasa 4, bayaran SARA yang akan diterima adalah mulai bulan permohonan STR berkenaan diluluskan. Jadi secara ringkasnya, apa yang boleh Amin ceritakan, jelaskan kepada anda untuk memudahkan anda lebih faham. Sebagai contoh, kalau katakanlah pembayaran fasa pertama STR 2026 anda belum lagi berstatus lulus, sebagai contoh mungkin masih lagi dalam proses semakan akibat daripada perkara-perkara tertentu, sebagai contoh gagal untuk mengemas kini dah 3 tahun berturut-turut. Jadi pembayaran fasa pertama anda itu mungkin berlaku lewat, mungkin hanya berlaku sewaktu pembayaran fasa kedua.
Jadi anda terlepas pembayaran fasa pertama. Ini bermakna anda tidak akan layak untuk terima SARA 2026 bermula daripada bulan Januari, dan ini sekaligus juga bermakna amount keseluruhan untuk SARA 2026 anda itu akan berkurang. Tidak lagi menjadi seperti yang dinyatakan sebentar tadi, akan ada terkurang 1 bulan sebagai contoh untuk bulan Januari yang langsung tidak akan dibayar kepada anda. Jadi kalau katakanlah anda diluluskan pada pembayaran fasa ketiga STR 2026, bermakna lebih banyak pengurangan untuk SARA 2026 yang akan berlaku kepada anda bergantung bila pembayaran fasa ketiga dilakukan. Sebagai contoh, kalau katakanlah pembayaran fasa ketiga dilakukan pada bulan Jun, bermakna anda akan terlepas bayaran untuk bulan Januari, Februari, Mac, April, Mei. 5 bulan bayaran untuk SARA ini tidak lagi akan dibayar kepada anda, hanya akan dibayar kepada anda sebagai contoh tadi kalau diluluskan sewaktu pembayaran fasa ketiga, dan kalau katakanlah pembayaran fasa ketiga pada bulan Jun, bermakna anda hanya akan menerima SARA bermula daripada bulan Jun sehinggalah ke bulan Disember 2026 sahaja. Jadi perkara ini sangat penting untuk anda faham, bermakna anda harus pastikan STR 2026 anda itu berstatus lulus bagi membolehkan anda berkelaikan untuk terima SARA 2026. Lebih lambat STR 2026 anda diluluskan, lebih sedikit amount yang anda terima untuk SARA 2026, kerana kedua-duanya adalah bergantung. Kelayakan SARA 2026 bergantung kepada kelulusan STR 2026 anda. Buat masa sekarang ini, status kelayakan untuk SARA 2026 masih lagi tiada rekod seperti yang dah dijelaskan banyak kali sebelum ini. Kelayakan SARA 2026 bergantung kepada kelulusan STR 2026. Lulus STR 2026, automatik secara langsung anda juga lulus SARA 2026. SARA 2026 tiada permohonan dibuka, harus diingat, kerana ada juga yang bertanya kepada admin bagaimana caranya untuk memohon SARA 2026. Tiada permohonan dibuka, seperti dinyatakan banyak kali sebelum ini. Kelayakan SARA 2026 bergantung kepada kelulusan STR 2026 anda. Dan buat masa sekarang ini, pembayaran bulan pertama iaitu pada bulan Januari masih lagi belum diketahui tarikh tepat bayaran bakal dimasukkan ke dalam MyCard anda. Yang pasti berkemungkinan besar tidak akan terjadi pada 1 hari bulan Januari, mungkin akan terjadi pada suatu tarikh yang bakal diumumkan kelak, mungkin pada pertengahan bulan Januari ataupun penghujung bulan Januari, bergantung kepada bila kelulusan STR 2026 diketahui ataupun bila pembayaran fasa pertama STR 2026 dilakukan. Kerana untuk kelayakan SARA 2026 seperti dinyatakan sebentar tadi bergantung kepada kelulusan STR 2026 anda. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.